Assalamualaikum. Okay. So, selamat datang di channel YouTube Okay. So, jangan lupa subscribe. Okay. So, hari ni kita nak tunjuk apa? Kita nak tunjuk ni. Kalau ada yang ikut kembangan ni tentang kita punya Bio Legend ni Okay. Dia Ops 60. Yang ni memang khas untuk pokok. Okay. Dia memang untuk pokok. Okay. Dan di sini kalau kita tengok channel 1 yang lagi satu tu dia khas untuk pokok tu, dia memang abang memang untuk pokok tanaman, sayur lah apa semua. Okey. Tapi bila kita baca kat sini dia ada bio dia berapa ribu dengan apa dia punya kandungan dia apa tu semua. Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni, kita nak cuba dia dalam akuarium ikan. Kita ada aquascape ni, pokok-pokok dalam akuarium ikan dengan ada ikan, dengan ada udang semua. Jadi kita nak try tengok apa jadi. Okey. Jadi kalau ikut bancuhan dia kat sini, dia 5 ml untuk 1 liter. Yang tu kalau kita nak spray di pokok yang di luar. Tapi yang ni kita orang kata nak buat uji kaji eksperimen. Orang putih kata eksperimen. Jadi kita try tengok dia nak jadi apa. Okey. Kita try bubuh 10 ml dalam kita punya akuarium ikan ni. Jadi kita bubuh dia. Lepas tu kita tunjuk keadaan apa. Kita tuang dia dulu. Ni. Bio Legend ni. Kita ambil dia. Dia ada takat dia kat sini. Okay, kita try 10 ml dulu. Okey, dah ni 10 ml. Lepas tu kita tuang. Masuk dalam akuarium ikan. Okay, jadi kita dah tuang masuk dalam akuarium ikan ni. Jadi mai, sekarang kita tunjuk sekarang ni apa kita tunjuk tengok akuarium ikan tu. Okey. Okey. Ni akuarium ikan ni. Okey. Dia ada pokok, keadaan pokok dia macam ni. Ada ikan apa semua. Dengan udang semua penuh. Okey. Ni dia punya pokok-pokok dia semua. Buat masa sekarang, tapi tadi kita dah tuang Bio Legend tu. Jadi kita tengok seminggu lagi apa jadi. Okey. Ni pun sama. Pada akuarium ni semua dia bersambung. Okey. Di sini pun banyak ikan ada. Okey, ni udang. So ni pokok-pokok dia. Okey. Jadi kita nak tengok Bio Legend ni betul-betul sampai dia boleh guna dalam untuk akuarium ikan ke tak. Dia jadi baja pokok ke ataupun dia bersihkan kita punya ayak kita jadi lagi jernih ke. Okey, tengok. Dan ikan kita semua tak mati. Okey, jadi kita buat eksperimen ni. Nasib tengok. Okey, ni. Kita punya pokok-pokok ni semua ada. Okey. Ni kita punya aquascape ni okey. Dia memang hidup. Okey. Kalau tengok channel YouTube Wan tu, cara yang kita buat tu dia memang hidup. Okey. Cuma kita try tengok lah ni. Bila bubuh Bio Legend tu, lepas seminggu tu dia jadi apa. Okey, di samping dia pun ada banyak
Ni pokok ayak ni. Okey, dan di sini pun kita ada buat, kita ada rendam pokok bunga ni, kita ambil kita tak tanam lagi. Jadi kita nak tengok apa dia punya efek dekat batang-batang ni. Dalam masa seminggu tengok dia jadi apa-apa tak. Okey, so Assalamualaikum. Selamat datang channel YouTube Wan tu. Jangan lupa subscribe. Okey. So hari ni kita nak share satu produk ni. Dia memang produk untuk tanaman. Okey. Ni BioLegend ni. Memang produk untuk tanaman. Okey, tapi tanaman bukan tanaman dalam pokok, dalam ayak. Tapi ni tanaman di luar ni. Okey, boleh tengok channel kita tu macam mana pokok-pokok. Okey, pokok-pokok yang di luar ni. Okey, pokok-pokok sayur, pokok-pokok bunga semua macam mana cantik. Jadi bila kita guna produk ni, jadi apa orang buat lah ni, orang cuba dia. Okey, orang cuba dia untuk akuarium ikan. Pokok-pokok dalam akuarium ikan. Okey, kita dah cuba dia dah. Minggu sudah. Okey, kita bubuh. Okey, jadi ini dah seminggu dah. Jadi kita boleh tengok apa dia ni, improvement dia ni. Dekat sini bila kita guna dia ni untuk pokok-pokok dalam ayak ni. Okey. Alright. So mari kita share tengok. Okey. So bila kita tengok, okey, ayak kita jernih macam biasa. Pasal ayak kita memang dah jernih dah. Okey. Tapi dia bila kita bubuh dia ni, satu ikan kita tak mati ya. Ikan udang semua tak mati. So mana dia boleh pakai untuk akuarium ikan. Okey. Ikan udang ni semua tak mati. Tengok. Banyak rupa tu juga. Tak ada yang mati. Okey. Dan pokok kita pun ada pokok yang orang kata ada improvement lah sikit. Dekat pokok-pokok. Pokok-pokok dalam ayak ni. Okey. Ada improvement sikit. Okey. Itu pun kita guna memang sikit dia tu. Kita bubuh 10 ml lah pasal percubaan. Kita takut sekali kalau bubuh banyak ikan mati ke apa kan. Jadi kita bubuh 10 ml lah untuk banyak ni punya akuarium. Tapi ada juga kesan ni kita tengok. Kita punya pokok tu ayak ni dia dah mulai tinggi sikit. Okey, rumput-rumput pun dia jadi panjang sikit. Kalau dulu dia rumput-rumput ni dia naik pendek-pendek lah. Okey, dia macam tak ada baja. Okey, so ni BioLegend ni bertindak macam baja. Kita boleh tengok. Okey. Jadi dia pun tak menggalakkan pertumbuhan algae dalam akuarium. Setengah produk tu kalau kita beli tu untuk baja pokok dalam akuarium ni, dia baja sekali dengan apa? Dengan algae ni. Tapi yang ni tak. Tengok. Okey. Ikan semua sihat. Pokok pun sihat. Tu udang pun ada. Udang warna-warni tu. Okey. Jadi kita boleh tengok kat sini.
So tu kita dah tengok lah tu. Jadi kata boleh cuba lah. Nak bubuh bayur ni dalam ayak pun boleh. Untuk kita belah ikan, dia kira tak mati ke ikan, dia tak mati ke udang, apa semua. Okay, dia tak rosakkan ayak. Okay. Jadi dia cuma orang kata dia ada improvement dekat pokok-pokok kita yang dalam ayak ni. Dia bertindak sebagai baja untuk pokok-pokok. Walaupun di luar, walaupun dalam akuarium pun boleh. Walaupun yang ni, produk ni memang semata-mata dia untuk pokok. Okey, pokok sawit, pokok buah, pokok sayur apa semua, tapi bukan dalam akuarium ikan. Tapi kita cuba untuk dalam akuarium ikan tu, tengok nampak ada improvement sikit. Tapi mungkin dia punya, orang kata apa, mungkin berapa banyak kita kena letak tu kita tak tahu. Pasal kita percubaan ni, jadi kita buat 10 ml. Okey, 10 ml, dia 5 ml 1 liter bancuh. Tapi yang ni Wan punya akuarium ni ada lebih kurang 1000 liter. Okey. So kita bubuh 10 ml lah. Okey. Jadi rasa-rasa memang tak cukup lah je. Tapi dia ada improvement sikit-sikit. Mungkin ke depan mungkin kita bubuh 20 ml lah, kita cuba pelan-pelan. Okey, dan ni 10 ml, jadi dia ada tak ada kesan buruk pada ikan dalam akuarium, ikan ke udang tak ada kesan buruk, tapi dia ada sedikit kesan dekat pokok-pokok. Okey, so kalau kita bubuh 20 ml kita boleh tengok. Jadi siapa nak cuba kalau boleh cuba produk ni. Okey, kalau kita nak beli baja ikan, baja akuarium, kalau kita yang jenis ada aquascape ni, nak beli baja, kalau kat kedai ikan tu dia ada jual juga baja, kedai-kedai ikan yang memang ada jual ni, baja aquascape ni, mahal, betul-betul dia memang mahal. Botol dia kecil pun dah 100 lebih, tapi BioLegend ni dah botol dia besar, lepas tu guna dia pun sikit sangat. Okay. So jangan lupa subscribe channel ni, jadi kita boleh tengok perkembangan kita guna BioLegend ni. Lagi minggu ke depan lagi kita tengok apa jadi. Okey. So sekian saja. Assalamualaikum. Bye.